forget to subscribe my channel Hang Duk Mana. Assalamualaikum, selamat datang lagi ke channel Hang Duk Mana. Mari kita dengar Wan Mahusin respon tentang isu Jalan Pantai Batu Rakit siap dibaik pulih, runtuh semula di Terengganu. Saya baca dia sikit. Jalan Pantai Batu Rakit yang hampir siap dibaik pulih dengan kos 4.95 juta kembali runtuh dalam kejadian malam Rabu. Okey tuan, mari kita dengar respon apa kata Wan Mahusin di akhir nanti. Kita akan komen macam biasa. Faktor runtuhnya tanah di situ disebabkan kenaikan air. Bila air naik, dia bertepuk ke pintu. Sebab saya dipahamkan rakyat negeri Terengganu marah kenaikan air, betul tak? Jadi bukan sahaja rakyat marah, air pun marah sampai tutup pintu. Jadi bila kita tanya salah siapa, dia salahkan air. Dia bukan salahkan mana-mana pemimpin. Dan saya pergi tengok tadi, kata ini peruntukan kajian pusat buat. Tapi bila saya tengok signboard, dia tulis Terengganu Sejahtera. Yang saya tahu bila projek itu kerajaan pusat, dia akan tulis Kerajaan Persekutuan Malaysia Madani. Tiba-tiba di signboard dia tulis Terengganu Sejahtera. Makna kata kalau pintu comel, dia kata ini jasa kerajaan negeri. Kalau tutup, dia kata inilah kerajaan pusat. Orang perangai dia dah tutup. Oleh kerana dia tidak bertanggungjawab atas apa yang dia buat. Dulu dia kata UMNO Darul Runtuh. Ingat tak? Dia kata UMNO Darul Runtuh. Hari ini Allah campurkan sedikit bala. Selepas waktu bala baca ngaji Quran, maka pas sekarang ini telah ada bala. Pas hari ini sudah ada bala. Ada orang bala dia yang pernah mimpi Nabi. Jadi aku tengok buku punya sama yang bala dengan Haji. Dua-dua pernah mimpi Nabi. Dalam mimpi Haji, Nabi buka ilah. Dalam mimpi bala, dia jumpa Nabi. Saya rasa Haji mimpi bala mimpi Haji. Pemimpin-pemimpin siapa Nabi boleh masuk dalam mimpi bala? Bala boleh masuk dalam mimpi Haji. Jadi ini adalah satu penipuan untuk timbulkan ketaksuban. Dia nak menghalalkan untuk dia pergi Iran. Dia kata ini arahan Nabi. Sebab apa? Kalau tanpa arahan Nabi, rakyat akan marah. Jadi dia guna alasan mimpi Nabi. Nabi suruh pergi ke Iran untuk satukan Sunni dengan Syiah. Kalaulah Nabi suruh satukan Sunni dengan Syiah, makna kata dia Terengganu dengan Syiah. Itu yang mesej dia sebenarnya. Lepas ni ada negara kita jadi satu kata Syiah. Sebab Nabi suruh bersatu Sunni dengan Syiah. Nak tipu orang lepas tu boleh, nak tipu Mahusin ni. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, oleh kita telah berada di akhirat, saya nak tutup dengan kisah royalty. Nak tutup lagi. Ada komentar-komentar kata kalau nak negeri Terengganu maju, kerajaan pusat kena bayar royalty. Terengganu telah dinafikan royalty. Itu yang kata. Dia kata. Baik.
pergi sita Kelantan minyak yang ada di perairan Terengganu. Esok suruh pejabat tanah, pejabat harta, pejabat kapal, pejabat laut pergi pusing tempat Kelantan minyak, tarik tanah kuning, sita kerana itu kawasan Terengganu. Kalau betul itu kawasan Terengganu. Kelantan pernah melantik seorang peguam untuk Saman Petronas pada tahun 2009. Nama dia Tommy Thomas. Pada tahun 2009 Pak Selatan lantik Tommy Thomas jadi peguam Saman Petronas. Pada tahun 2018 Tommy Thomas jadi peguam negara. Ketika Tommy Thomas jadi peguam negara, sepatutnya kerajaan Kelantan paling gembira kerana keputusan Petronas sama ada bersalah ataupun tidak, Kelantan berhak dapat royalti ataupun tidak, akan diketahui sementara Tommy Thomas jadi peguam negara. Tetapi pelik dan hairan, ketika Tommy Thomas jadi peguam negara, kerajaan Kelantan tarik saman terhadap Petronas. Saya berfikir, apa dia tadi? Kalaulah mahkamah memutuskan bahawasanya Kelantan berhak dapat royalti, maka kerajaan persekutuan wajib bayar royalti walaupun tertumpuk berpuluhan tahun. Sebab keputusan mahkamah kena bayar dan Terengganu pun akan dapat juga. Tapi kalau mahkamah kata Kelantan tidak layak dapat royalti, dengan wang ihsan sekali pun tak ada. Jadi oleh kerana Tommy Thomas barangkali sudah tahu bahawasanya kalau diteruskan zaman ini ke mahkamah dan mahkamah putuskan kerajaan Kelantan tak layak dapat royalti, dengan wang ihsan sekali tak dapat, jadi kita tarik lagi. Sekurang-kurangnya kalau royalti tak dapat, wang ihsan kita tetap dapat. Maka inilah penipuan terbesar PAS Negeri Terengganu dan Kelantan atas isu royalti. Mereka menggunakan royalti ini sebagai niat jahat untuk memburukan persekutuan. Dan setiap kali wang ihsan dibayar bukan untuk pembangunan rakyat, tetapi wang ihsan itu digunakan untuk membayar gaji kaki tangan yang bertambah 7,000 orang. Sepatutnya rakyat Terengganu dah menerima dana rakyat, sepatutnya rakyat Terengganu dapat bantuan daripada wang ihsan, tetapi oleh kerana terpaksa menanggung beban biaya hidup di dalam kerajaan, maka hak rakyat dinafikan untuk bayar gaji kaki tangan. Jahat apa ni? Jahat lebih pada jahat. Mu boleh untuk bayar, tapi bila mu nak bayar betul, mu telah memburukkan orang lain. Inilah perangai orang PAS daripada dulu sampai sekarang. Dia nak tutup kegagalan dia salahkan persekutuan. Dan hari ini saya cabar kepimpinan PAS Terengganu dan Kelantan, jom kita buat satu sidang, sama ada pidato ataupun forum ataupun debat. Kita cabar mereka untuk berdebat isu royalti, berhak ataupun tidak. Setuju? Kalaulah pemimpin PAS 32 orang berani, oleh kerana kamu dah dapat 32 kosong, maka jangan takut untuk berterus terang dengan rakyat. Tidak ada guna kalau kamu ramai tapi tidak bermakna kepada kerajaan itu. Tidak guna kamu dapat kursi banyak sedangkan kebanyakan rakyat kamu tak jaga. Tidak boleh kamu nak bangga kamu boleh menang 40 kursi di Terengganu, tetapi hakikat dan rakyat kena takut, derita dan sengsara. Adakah kita nak bangga dengan kemenangan ataupun dengan kejayaan yang kita bagi kepada rakyat? Wallahu a'lam wa billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya jawab pendek sikit je soalan tanya soalan tadi. Pendek dan sikit, padat. Padat sikit aku. Kunut dan zina. Satu kata je, kunut dan zina. Bila dasar untuk taksub, perbuatan untuk taksub dan sebagainya, Allah hantar betul lah kata saya. Ingat ke dah, kereta siapa bagus lebuh raya? Aduh Pak, ahli parlimen Dungu. Kereta siapa terbalik lepas balik muktamar? Siapa saya nak tanya, kita tengok sendiri. Sewaktu muktamar ribut pagi, berapa orang cerita
mengingatkan tepi tembok, teringat kepada tepi lagu yang di Batu Rakit, teringat kepada nak ambil tanah tepi tembok, teringat kepada air yang menghendam tepi tersebut, mengingatkan kepada minggu lepas sampai minggu ni air naik. Tak perlu nazilah ke? Kenapa saya tanya tuan-tuan? Kalau kita cerita bab projek BQ dibentangkan, soil test dibuat, buka pula piling apa semua apa, buka video open tender, siapa masuk tender. Sekarang dia nak salah ke kontraktor, memang tu tak memang. Time boleh siap ambil nama, time tak apa salah kontraktor. Betul ke tak tuan-tuan? Gitulah jadi time stadium betul. Tidak salah ke kontraktor. Kita bawa percubaan untuk cerita bagaimana penceritaan di stadium Guntur tersebut. Stadium tu bagi tahun 2011 pasal ketika siap zaman Samsung kan Samsung buat siap. Lalas kena buka balik di projek itu dia salah siapa waktu tu time tu. Kerajaan no boleh tarik. Itulah kerja buat pompas. Walaupun ti golongan ekstrim pas dia gawe time dia tak salah, time UMNO salah UMNO lah tu. Perumahan di Dendong Stew di Pesu dah siap sampai hari ni diwakil terbilang. Perumahan di Dendong tinggal putih je rumah contoh, tanda tangan Samsungi bawah, Samsungi tanda tangan salah swasta, tak salah Samsungi. Bodoh ke kita ni tuan-tuan dalam berfikir. Kerja buat apa? Kerja buat UMNO. Siapa pimpinan ni UMNO ke apa? Anda fikirkan saya tak boleh jawab apa. Tapi kita boleh fikir. Time kena tadi orang ni salah kontraktor. Dah hari itu kita sebut salah kontraktor pun kata tak betul. Kita dah cerita teknikal lagi tinggi teknikal yang terlibat. Kita dah cerita dari teguran Tuhan kepada kita. Buat pada dia sebut teguran Tuhan. Dia kena teguran Haji Adi bagi setuju. Betul ke tak tuan-tuan? Allah mengingatkan kita jangan kita melampaui batas. Kerana Allah tidak mensukai orang yang melampaui batas. Tapi yang melampaui batas lipas kerana teguh bertahan, teguh memimpin, tutup mata terbaik, TNT, teguh memimpin Terengganu. Itu yang berlaku tuan-tuan. Percayalah tuan-tuan, orang-orang munafikun ni, orang-orang yang melaksanakan sesuatu yang melampaui batas, akhirnya nanti dilengkupkan oleh Allah kerana menzalimi rakyat. Betul ke tak tuan-tuan? Dok di dunia di akhirat tunggu je. Sebab tu saya tak takut. Mati saja esok saya boleh minta lagi para-para walau muntik. Lah moncik-moncik semua tu ada kau jadi walau muntik nak kabar ke tuan-tuan. Ada. Sebab apa untuk tu dipajak. Jadi kita kembali kepada fakta data dokumen. Dia tak boleh nak tolong benda. Teguran daripada Allah tu buat kerajaan pas dan buat kita yang ambil kesempatan untuk berdakwah kepada mas. Terima kasih. Assalamualaikum. Kita saya baca detail sedikit. Ketua Polis Daerah Kuala Terengganu Asisten Komisioner Azli Muhammad Noor berkata, runtuhan sejauh 5 hingga 20 meter itu disedari anggota rondaan cegah jenayah Balai Batu Rakit kira 9.30 malam. Pemeriksaan mendapati berlaku runtuhan tebing jalan namun tiada sebarang kecederaan atau kemalangan jiwa dilaporkan. Punca runtuhan disebabkan hakisan pada bahagian bawah benteng ketika kejadian pun cuaca baik dan tiada air pasang besar, katanya ketika dihubungi. Kalau tuan terus support channel Hang Duk Mana. Jumpa lagi. Assalamualaikum.